أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, petang hujan, jadi lebak juga petang ini, jadi mengganggu lah sikit nak mari ke masjid. Kerana hujan ni tahu sajalah, bila turun kok mana-mana mari dengan motor masalah lalu. Tapi kok mana alhamdulillah kita boleh lagi bersama petang ni dalam keadaan ramai hok main laut cari sutung. Jadi itulah musim dia, musim candak ni. Pakat duk turun. Mana taja orang pun ada juga. Taja boleh sutung bagi dua. Ada juga. Jadi yang taja ke kawan tu 200 riyal sepala. Dia kawan tu kerja candak. Kalau boleh 20 kilo, 10 kilo seorang. Hak tukar taja boleh 10 kilo. Kemudian hak tukar candak 10 kilo. Itu maknanya dia kira dia bayar perkhidmatan. Mana perkhidmatan itu tidak sah. Kerana tak tahu nak jadi berapa, tak tahu berapa kilo nak jadi tu. Dia kalau dia ambil atas nama syarikat, boleh lah. Atas nama syarikat. Di syarikat ni kalau kita tengok ada pelbagai jenis syarikat. Ada syarikat mahir dipanggil. Tu kemahiran saja dah bayar PT lah. Dia kalau lah dia bersyarikat dua tu, dia taja tu ada sebagai hadiah dia ke atau sebagai pemberian dari dia saja boleh. Tak benda kita berdua pakar. Pemuda hak boleh setengah seorang. Jadi sekarang masalahnya hak dia dak kacau dah. Sebab hak dia bayar dah 200 riyal hak dia. Mana hak saing dia ni paruh seorang. Tu masalah yang rumit tu. Dalam keadaan tadi mana syarikat perlu dipahami dengan betul guana syarikat yang dibenarkan. Dia kok mana dia kena ambil atas jalan hibah je. Aku berilah kamu separuh. Begitu senang. Boleh kau ambil kamu separuh, aku separuh. Begitu je. Tu 200 ya atau aku bayar kamu hibah je. Kamu 200 ya. Supaya mu boleh pergi juga. Mana masing-masing kena main atas nama hibah. Supaya barang tadi jelas. Ia menurut lunas yang diizinkan oleh syarak tadi. Jadi kita petang ini alhamdulillah kita nak baca muka surat 6. Dalam keadaan orang puang tak nampak seorang petang ni. Gelak gugup awak dia. Tak siapa lagi muka hujan. Hujur kita bawa dia. Jadi muka surat 6. Pada petang ini mengenai puji, makna puji pada lugah dan juga istilah. Situ tajuk kita petang ini. Di atas sekali. Itu apa erti alhamdu? Apa erti puji itu? Menurut logat ini bahasa. Menurut bahasa Arab
Bila kata alhamdu tu apa benda maksud dia? Dan juga menurut istilah ulama kita, apa yang dikehendaki dengan alhamdu itu ini dua benda yang kita nak tengok tentang ini, iaitu apakah dia maksud alhamdu menurut bahasa orang Arab dan juga menurut istilah ulama kita. Jadi kata Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau bermula makna puji itu pada lughah bahasa Arab ialah huwa sana'u bil jamil ala al jamil lil ikhtiyari ala jihati ta'zim. Itu adalah ta'rif pujian menurut bahasa Arab. Jadi ta'rif dia menurut bahasa Arab puji ni iaitu memuji dengan keelokan. Jadi puji ni ialah hak khabar hak molek-molek je. Kalau khabar hak uduh kada panggil puji. Dia itu khabar dengan hak molek-molek, hak baik-baik, hak elok-elok, ya panggil hak makna tak ada langsung kekurangan. Ada langsung aib. Dia kalau khabar yang aib, yang kurang tu ada panggil puji. Tu dia panggil zam. Azam mencela. Mencela dipanggil azam, lawan dia alhamd. Oleh kerana itu orang yang mencela ni dia khabar hak buruk-buruk. Dia khabar hak buruk. Kadang-kadang ayat nampak baik tapi dia kehendaki dengan buruk. Ada juga begitu orang. Dia nak sindir. Aku dak liwat orang. Aku dak zina. Dia nak khabar hamung. Ada juga. Itu ada juga tu. Ayat begitu. Nampak ayat biasa je, normal. Tapi dia nak mencela orang tu. Ini juga dikira sebagai celaan. Dalam syarak kita. Bila ayat dia mengisyaratkan seolah-olah orang tu ada buat benda tak modal. Waktu dia kata dia tak buat. Aku tak curi. Tapi nak khabar ada orang curi tu kat mana tu. Itu dikira celaan juga zam walaupun ayat nampak macam biasa je. Jadi pujian ini ialah memuji dengan elok-elok ya, bil jamil. Hak molek-molek tak boleh buh, hak buruk-buruk tak boleh. Hak kurang tak boleh. Jadi pujian itu atas sifat yang elok. Pujian itu dibuat kerana adanya kelakuan yang elok. Sifat yang elok. Ada benda lah yang dia buat molek tu patut kita puji. Tak kira lah. Ia makan minum, ia rezeki, ia umur, ia kita ni jadi pandai, jadi semak. Apa ini orang panggil dia bersebab dia tu. Dia panggil atas kelakuan sifat yang elok. Jadi dia beri hak molek-molek pada kita. Yang mana yang molek-molek ni banyak. Molek yang ke mana? Yang molek yang ikhtiari. Molek yang ikhtiari. Bukan molek jenis bahasaan ittirari. Ittirari ni memang dia buat daripada awal gitu dah. Ittirari seperti apa? Seperti imam ni boleh bergerak jantung dodak tak nak sekat. Berarti panggil perbuatan ittirari. Perbuatan hak tak boleh nak kawal, tak boleh nak apa dipanggil. Jadi kalau kata pujian adalah perbuatan yang sengeleng yang sengeleng. Makan, minum, ilmu. Lagi ada omong semak. Itu dia panggil ikhtiari. Ittirari macam jantung kok gerudak nadi duk gerak ketinggian mung kohor lama kohor tinggi, kohor lama kohor tinggi. Dari tua mung kohor lama jadi kohor tua, kohor lama kohor tua. Tu ittirari. Ya kira barang tu pia-pia pun melalui semua gitu. Tak boleh nak tolak dah. Ada pun ikhtiari ni dia masih lagi dengan pilihan. Dia panggil ikhtiar ni dengan pilihan. Rajin, lawak, semak, bijak.
Prihatin ataupun lagi orang yang mana murah hati, itu dia panggil benda yang ikhtiari. Jadi dia puji ni kerana benda yang ikhtiari. Kalau benda ikhtiari, dia kata semua orang ada belaka benda gitu. Dah ayah puji budak apa, benda barangnya tunggu masa je. Tunggu masa je, balik pun 15 balik je. Dah ayah nak puji-puji barang tu. Kok mana dia dalam proses bergerak nak balik. Dia kata hak kita puji ni adalah kebaikan yang ikhtiari. Yang bukan ittirari. Kemudian lagi ala jihati ta'zim, iaitu atas dasar membesarkan dia. Dia kalau madhun, dia bukan membesarkan. Madhun puji biasa je, bukan kerana nak membesarkan, memuliakan tak. Jadi beza dengan madhun. Dia madhun, dia bukan kerana nak membesar, nak memuliakan tak. Dia hanya puji biasa. Begitu juga madhun, dia lebih lagi kepada rupa. Madhun ni dia lebih pada rupa. Sedangkan puji ni dia bukan pada rupa. Tuhan umpamanya tidak pergi kepada rupa. Maknanya zat dia yang kamalat. Dia tidak ada rupa. Tapi kalau madhun ada rupa, semak. Itu dipanggil madhun. Dia tak panggil hamdun. Kerana tidak melibatkan pada body tu sendiri. Itu ada beza. Kalau syukur ni kerana nyewi. Kerana nyewi. Sedangkan hamdun bukan kita je boleh, adik kita boleh pun hamdun juga. Ia bukan tuju kita seorang. Itu beza syukur dengan hamdun. Hamdun ia tuju kita boleh kita waktu kita syukur. Tapi kalau hamdun yawi kita, yawi kepada umat Islam, yawi kepada orang lain, walau tak kena kita pun kita tak hamdun. Itu beza hamdun dengan syukur. Dia ada beza 3 perkataan tu. Hamdun, syukur dengan madhun. Dia ada beza antara 3 perkataan tadi. Jadi kalau madhun dia tidak ada hak ujung tu, iaitu atas tujuan membesarkan Allah Ta'ala ke siapa, tak ada. Madhun hanya puji je. Oleh kerana itu kalau mau dengar majlis duk baca biar data apa tu madhun je. Bukan dia nak besar, nak sembah, nak dia. Dia nak khabar saja kehebatan yang ada pada orang. Beliau telah menghafal Al-Quran. Bila umur 5 tahun lagi. Dah mula mendapat CJ, SPM umur 13. Masuk universiti ketika umur 18. Berjaya mendapat PhD ketika umur 24. Tu dia panggil puji madhun. Dia tak panggil hamdun. Dia panggil hamdun kerana bukan dia nak akak orang tu nak sembah, nak muliakan dah. Yang nak kawal kebaikan saja. Itu ada beza. Ni bezanya ada. Di situ antara madhun dengan hamdun dengan syukur. Itu dia ada perbezaan di situ. Di syukur ini dia lebih kurang dengan hamdun. Cuma dia menggunakan nikmat itu mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya dia guna mengikut apa yang Tuhan suruh. Itu dipanggil syukur. Asyukru, terima kasih dengan menggunakan apa yang diberikan mengikut yang sepatutnya. Apa benda yang sepatut. Wi baju suruh tutup aurat. Itu orang panggil. Wi lembu suruh gebang. Ni wi lembu buat kerjaan. Kadang buat berlomba lembu, buat belaga lembu. Ni kakak-kakak yang dilarang lah tu. Habis itu mengenai perkataan hamdun dalam bahasa. Dia kalau Ibn Qayyim itu dia mengatakan bahawa memberitahu semua hak baik-baik. Atas dasar nak memuliakan dia. Itu takrif dia yang ramai mengatakan bahawa dia mengeluarkan madhun situ dari sudut dia bukan untuk memuliakan. Bila madhun itu. Jadi dalam pujian itu pada istilah pula. Habis dah hak bahagian bahasa Arab. Bahasa Arab semua orang Arab tak kira Kristian ke Islam ke gitu hak ia fahamnya. Bila kata puji kau ialah sebut hak molek-molek
Dia sebut molek-molek. Kepada siapa hak beri nikmat tu pada dia. Ala munain min haitsu iaitu dari sudut dia itu memberi nikmat pada kita dan orang lain. Dia bukan khos pada kita seorang. Kalau lah syukur dia khos kita seorang. Waktu kita terima kasih. Ya wi kita. Ni tak ya wi kita ke wi ke orang ke kita hamdun. Tidak timbul masalah milih-milih dalam hal tadi. Dan pujian itu menurut istilah pula. Istilah ulama ia adalah perbuatan. Dia adalah perbuatan kabur. Perbuatan nak kabur tu dia panggil hamdu. Jadi nak kabur ni boleh dengan mulut. Nak kabur ni boleh dengan perbuatan. Nak kabur ni boleh dengan hati. Sebab itu dia luah kabur ni. Bukan kabur dengan mulut . Jadi kabur tu sendiri tu dalam pelbagai bentuk. Kita memuji Allah dengan pelbagai instrumen yang ada pada kita. Itu perbuatan yang memberitahu ia. Perbuatan nak kabur ia membesarkan. Ia nak kabur dengan perbuatan dia bahawa ia nak besar, dia nak muliakan. Tu tujuan ia buat hamdung tu. Tujuan hamdung tu ialah kerana ia nak besarkan dia kata. Ia nak muliakan. Ia nak angkat setinggi-tingginya. Siapa ni? Yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat. Ini ta'rif jauharah. Ta'rif yang diberikan oleh syarah jauharah sendiri. Itu makna kalau tengok benda ni ada syarah jauharah tauhid. Itu Syekh Abdul Salam Laqani. Anak kepada Syekh Ibrahim Laqani. Ini ta'rif hak dia beri dalam tu. Bahawa ta'rif dia beri bahawa pujian menurut para ulama ialah perbuatan nak kabur. Jadi kalau perbuatan lidah Kalau perbuatan anggota Kalau perbuatan hati-hati lah. Yang penting perbuatan dia. Tak kira amalan lah. Amalan hati ke, amalan mulut ke, amalan body ke, yang penting dia perbuatan. Dia duduk dalam kelas tindakan. Memuji ni duduk dalam kelas tindakan. Iaitu perbuatan yang memberitahu yang nak kabur ia daripada nak kabur dia tentang membesar, memuliakan. Tujuan dia buat tu dia nak muliakan. Jadi cara dia nak muliakan banyak. Tapi dia gunakan dengan alhamdulillah. Itu cara dia. Dengan lidah tu. Dia guna alhamdulillah dengan lidah. Dia kalau lah dengan hati pula, dengan ilmu pengetahuan dan juga tindakan, rasa sayang kepada Allah. Rasa dekat dengan Allah tu orang bersyukur, orang yang memuji tu. Tu dia panggil tindakan hati pula. Waktu dia perbuatan sini luah. Bila kata perbuatan bukan mulut semata-mata alhamdulillah. Bukan gitu saja. Dia ada tindakan hati, dia ada tindakan body pun ada juga. Waktu dia penggunaan perkataan perbuatan sini dia adalah makna yang umum dia. Perbuatan yang nak kabur membesarkan akan yang memberi nikmat. Dengan sebab keadaannya yang memberi nikmat itu. Sebab dia mun'im, dia memberi nikmat. Sebab itu kita puji dia. Dia kalau lah dia bukan pemberi, kita nak puji buat benda apa? Dia makhluk juga macam kita. Dia tak boleh alhamdulillah. Tak boleh, kerana itu syukur boleh. Terima kasih boleh. Walaupun dia bukan pemberi asal, dia hanya orang tengah saja. Kerana itu lah hamdun lebih luas dari syukrun. Hadis mengatakan bahawa orang yang mana tidak bersyukur dia, maka ia tidak memuji. Kerana dia puji lebih luas lagi daripada syukur. Syukur satu jenis bentuk pujian saja. Man lam yashkurillah falam yahmadu. Orang yang tidak mensyukuri Allah, ia tidak memuji Allah. Kerana syukur salah satu daripada bentuk pujian.
Sebab apa dia memuji itu? Dengan sebab keadaan orang tu, orang yang puji itu memberi nikmat kepada siapa yewi? Kepada orang yang memuji atau orang lain? Tak kira. Kalau syukur yewi ke mung seorang je. Ni tak hamdung yewi ke mung ke, yewi ke alam ini ke, yewi ke umat Islam ke, mu tetap puji. Sebab itu mau puji alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, bukan mu seorang je dalam alam ni, semua alam. Tuhan sekalian untuk alam. Sebab itu dia luar hamdung. Sama ada yewi ke mu seorang ataupun wi ke orang lain pun tetap, kerana membesarkan dia, memuliakan dia. Sama ada perbuatan itu, balik hak atas, balik hak atas. Kamu balik ke hak bawah tu. Balik hak bawah, perbuatan beri nikmat mu kata tu. Juluah lalu orang balik situ. Ya, perbuatan ni balik pada atas, perbuatan yang memberitahu, perbuatan puji itulah. Balik situ tu. Tahu molek ayat dia tu. Juluah hari-hari hujan gini ni. Kata siapa ni? Hari-hari tengah ni licin gini, mari ayat gini pula tak juluah apa. Dia balik pada atas tu, perbuatan yang memberitahu. Jadi sama ada perbuatan beritahu itu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk umum, khabar alhamdulillah hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu, alhamdulillah allazi apa dalam Quran banyak allazi anzala ala abdihil kitab. Kemudian lagi apa? Alhamdulillah la yattakhidh walada. Hatu dia panggil dengan perkataan, dengan lidah mu hatu. Kamu buat dengan perkataan, dengan lidah. Itu dengan perkataan, dengan lidah. Ataupun mu puji tadi perbuatan itu dengan betul iktikad dengan hati. Iktikad dengan hati itu mesti ada ilmu dan juga menyayangi mahabbah pada Allah. Orang yang puji itu mesti ada sayang, cinta, tahap tinggi pada Allah Ta'ala. Kalau tak, ia tak akan puji. Orang yang tak ada kecintaan pada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban. Orang yang beriman lah yang paling kuat kali menyayangi Allah. Hari itu mereka memuji banyak. Nabi kita digelar sebagai Ahmad. Ahmad orang paling kuat kali hamdung. Orang paling kuat kali hamdung Ahmad dia panggil isim tafdhil. Isim tafdhil, Abdul, Ahmad, Abad, tu isim tafdhil, makna orang paling kuat kali memuji. Kerana dipanggil dia Ahmad. Dia kuat kali hamdung. Kerana itu Nabi kita orang yang tak ada orang boleh lawan pujian dia pada Allah di hari akhirat, tempat syafaat. Nabi kata, aku diberi izin syafaat, aku puji habis kan, dengan semua pujian-pujian. Dengan semua puji-pujian yang dulu kita dah sebut minggu depan. Nabi Adam bila jatuh dia minta pada Allah Ta'ala khabar, ajar ilmu. Apa dia? Kalimah yang mana merakumi semua pujian. Lalu dia ajar oleh Allah. Sebutlah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dia ajar. Bila dalam mayang Nabi menyebut sami Allahu liman hamidah. Ada orang buat bunyi belakang. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pas sudah Nabi kata biar hak tadi pandai-pandai. Duk nambah orang pandai-pandai. Lalu ada seorang lelaki mengaku hamba kata gitu. Aku tak tahu. 30 orang malaikat lebih dalam pengong nak tulis banyak mana. Bayar orang tu. Lalu Allah Ta'ala kata tulis je perkataan tu, aku bayar nanti. Orang kata bahawa Allah Ta'ala sangat menyukai pada pujian. Kerana itu puji lawan subhanallah halau. Puji lawan dengan Allahu Akbar kalau. Sehingga kan kelahi ulama puji dengan la ilaha illallah tu sendiri pun kelahi. Kau mana boleh alhamdulillah ke la ilaha illallah? Kelahi tu. Masing-masing dengan dalil, dengan alasan. Orang yang kata alhamdulillah bisa kerana hadis riwayat Abu Musa
hadis Abu Hurairah menyebut bahawa dia sebut alhamdulillah 30 kebajikan dan 30 keburukan dibuang dari dia. Orang yang sebut la ilaha illallah 20. Ada 30 lawan 20. Tu. Menang 30. Itu mereka mengambil dalil itu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah bisa lagi kerana dia lah akan disoal. La ilaha illallah. Orang soal tu kan orang tak soal alhamdulillah. Orang akan disoal nanti. Mau keluar dari dunia ni dengan apa? Tu orang ajar la ilaha illallah. Dia kata hak tu bisa je. Dan kerana Nabi kata miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kucing mangga nak redah masuk dalam syurga ialah la ilaha illallah. Jadi bisa dia. Dah kata hadis nak cover banyak je. Habis pekat dah. Dia jawab kau tu. 20 pekat. 30 cahaya belek. Dia balas kau tu pula. Ini barang kelahi. Adakah la ilaha illallah bisa ke? Alhamdulillah bisa. Dia mereka mengata bahawa Islam kita ni masuk dengan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya dia kata bahawa itu kalimah yang bisa dia berbanding dengan alhamdulillah. Jadi itu timbul perkelahian di kalangan para ulama untuk menentukan. Tapi lawan subhanallah tak menang. Menang alhamdulillah. Ada hadis menyebut dengan jelas alhamdulillah tamlaul mizan. Dia memenuhi kepada timbangan Allah Taala. Maknanya banyaknya kelebihan fadilah bila menyebut alhamdulillah. Ada itu dalam Quran, ada dalam lebih kurang 80 kali. Ada alhamdulillah di dalamnya. Macam-macam bentuk. Alhamdulillah menurunkan Quran. Anzala ala abdil kitab. Ada alhamdulillah pujian bagi Tuhan semesta alam pencipta ada. Ada alhamdulillah kerana menyeksa dan juga membalas orang kafir. Tu pun ada. Wa qudiya bainahum wa qila alhamdulillah. Itu makna berkait dengan orang kafir. Jadi banyak. Alhamdulillah ni banyak dia. Kok mana Allah Taala sangat menyukai dipuji. Itu hadis Nabi, innallaha yuhibbu an yuhmad. Allah Taala sangat suka dipuji dia. Itulah kataan pujian ini. Itu selalu menyebut. Ia adalah kataan yang awal kali dalam Quran. Itu alhamdulillah start dengan Fatihah. Dan dia adalah kataan ahli syurga akhir kali. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam syurga. Mereka adalah menyebut kataan tu sama mereka. Sebut bagaimana ahli syurga pun menyebut demikian. Mana pentingnya memuji Allah Ta'ala. Jadi sama ada perbuatan di atas tu muat dia dalam bentuk lidah tu memuji dia. Alhamdulillah allazi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya. Ini antara bentuk pujian. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihah. Tu bisa ke hadis kabung. Tu wah bisa juga tu. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihah. Tu juga pujian yang dikira besar kedudukan pahala dia. Ataupun dengan amal segala anggota. Dengan amalan anggota mulut lidah kita. Dia anggota tangan kita memuji Allah Ta'ala. Dengan kita akad dalam semayang membesarkan Allah. Allahu Akbar. Itu ada Allah je hak besarnya, tak ada hak lain dah. Dengan memuji dengan anggota badan yang ada ini digunakan dia dengan pada otak kita apa dengan maknanya banyak pujian ini boleh mari dalam bentuk lidah, iktikad dan juga dengan perbuatan anggota badan. Habis mengenai takrif pujian bahasa Arab dan juga istilah. Kemudian rukun pujian pula. Rukun pujian kalau tak ada rukun ni tak ada panggil puji dah. Mesti cukup ni
tiang dia ni. Baru orang panggil pujian. Kalau tak cukup tiang ni, dia kira rutuh. Tak lengkap, tak jadi kepada pujian itu. Itu bermula rukun puji itu ada 5 elemen, 5 tiang, 5 perkara. Bila orang kata puji, mesti ada 5 ni situ. Kalau tak ada 5 ni, orang tak panggil puji. Pertama sekali, dia kena ada hamid. Dia kena ada hamid. Hamid Osman. Dia kena ada hamid. Itu siapa dia hamid Hamid ialah yakni orang yang memuji kena ada. Dia orang yang memuji ni yang hadis lah. Dia yang baru. Dia nak puji itu sama dia hadis puji hadis. Kalau dia nak puji Allah, puji yang qadim. Tu ya, kita sebut dulu puji ada 4 tau. Ada 2 yang hadis, ada 2 yang qadim. Hamid yakni orang yang memuji. Maka yang memuji di sini ialah Syekh Sanusi. Ni, dalam matan kita ni. Tu alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dia yang memuji tu perkataan dia ada. Di muka surat 5. Di muka surat 5 bawah perkataan makna alhamdulillah. Bawah makna alhamdulillah dia kata maka berkata ia. Berkata Imam Sanusi lah tu. Berkata Imam Sanusi tu alhamdulillah. Jadi sini dalam kitab ni orang yang memuji itu namanya ialah Syekh Sanusi. Situ lah. Dia ingat baik bahawa dia nak syarah kepada cakap atau kata-kata Imam Sanusi. Jadi kena sebut orang yang memuji sini ialah Imam Sanusi. Dia Syekh Muhammad bin Yusuf. Itu adalah ulama Algeria. Al-Hasani keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Orang Tilmisan dia. Ulama Tilmisan, orang soleh yang zuhud. Memanglah ulama besar dia. Dan antara ulama yang masyhur di Tilmisan. Sehingga kan mereka mengatakan bahawa kemasyhurannya mengatasi daripada nak kabur hadiah. Ada ayah dah masyhur popular dia pada anda. Orang kalau masyhur popular dak payah kabur. Barang yang baik tidak boleh iklan. Kata gitu biasa. Barang bagus hendak ayah iklan. Orang beli sendiri. Kau orang hebat ni dak payah nak perkenalkan nama dia dek kampung apa, ngaji kitab dia, anak orang apa orang tok guru pia. Tak payah orang masyhur dah ni di Tilmisan dia ni. Inilah orang yang kita panggil sebagai Imam Sanusi mati 895. Tilmisan Algeria. Algeria, negara di utara Afrika. Antara Libya dengan Tunisia. Itu ada sepadan. Di Gurun Sahara pun ada juga. Di Algeria tu. Itu negara yang besar. Dengan hak mung ni 10 kali dah adinda lagi. Hak mung nak boleh ke tengok kok. Nak besar semua telefon aku. Baru nampak kapung. Ya awak ya bukan nampak lalu dah atas peta. Ya negara besar Algeria ni. Dengan negara yang di bawah jajahan Perancis 120 tahun lebih. 20 tahun lebih Perancis bunuh ramai mana buat dia. Orang kata kawan 30,000 mainan dalam kiraan. Ada yang mari hari ni dia kata orang Islam Ghana bunuh orang. Dia bahang orang lama mana dah. Kerana orang tak tulis je dia. Dia bunuh awak kita ramai mana dia mari. Orang putih ni jadi bahasa jahat. Dia sejarahnya pulah ke dia. Dia kata orang Islam bunuh orang Ghana apa duk nembak orang. Dia bunuh orang ratus ribu. Orang tengok pada Algeria. Ambil anak-anak perang Algeria alik ke Paris. Wikalah suku supaya jadi idola. Ada anak dara hak lain akan turut belaka. Hak ni kita nak buat bagai idola.
wa alik. Dalam berapa kaat nak sapa 50 60 orang kau wa alik sekelas. Wi ke pada istana Paris untuk mengajar cara macam mana nak minum teh, nak minum kopi guana, baju guana, etika nak lah sambut orang guana. Makna ajar habis. Apa sudah ajar apa hari konvo panggil apa. Pakai jibak Algeria. Awak ya ganja habis. Guana kata. Awak ngajar guana pun awak ni tak boleh cabut. Memang dia dengan agama dia dengan adab istiadat ia tak akan tinggalkan. Ini nak kata bah Algeria ni tanah yang diberi kemerdekaan oleh Perancis sampai 120 tahun. Ia kena jajah. Habis pakak lari ke Perancis Zinedine Zidane. Tu awak dia tu. Awak Algeria tu. Zinedine Zidane tu. Mu tak kenal mu mana kenal. Candak sutong mu tahu. Gitu mu tak kenal dia. Tu orang Algeria, keturunan Algeria tu pakak dia bawa balik dulu hok pergi ke Diang ni. Jadi pakak duduk. Dia hari ni ramai awak-awak katakan penuh di Paris. Ni tempat penjajah dia. Jadi banyak orang-orang Islam ni pakak pergi ke tempat dia. Dia hari ni dah pelik. Tu imam masjid Algeria, Tunisia, Morocco ni jajahan dia belaka. Dulu itulah Syekh Imam Sanusi 895 Hijrah. Jadi 895 Hijrah ni tahun berapa? 895 Hijrah. Tarikh mati dia ialah 1490. Maknanya 21 tahun ke jatuhnya Melaka 15 belah. 15 belah ni maknanya 21 tahun je dengan kematian dia. Mu capur 895. Mu capur 20. Capur 20. Jadi apa? Jadi 915. Bukan ke tu? 915 capur segi. Jadi dah 916 jatuh Melaka lebih kurang. 916. Adik Zakaria Ansari meninggal 926. 926 maknanya lepas Melaka jatuh 10 tahun Syekh Zakaria meninggal dunia. Itu zaman dia ketika Melaka dijajah masa tu. Jadi dengan dia ni dalam lebih kurang 21 tahun je. Kematian Imam Sanusi Melaka pun jatuh. Itulah supaya kita tahu masa mana dia duduk ni. Dia duduk masa mana. Itu pada tahun 1490 ketika Istanbul jatuh. Istanbul jatuh dalam 1490 begitu. Sebelum 1500 tu jatuh Istanbul kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini yang kita terang berkait dengan Hamid. Hamid di sini yang dimaksudkan dia ialah Imam Sanusi. Kemudian Mahmud iaitu yang dipuji. Yang kena puji ialah Allah Ta'ala. Jadi Imam Sanusi yang kata Alhamdulillah. Jadi Imam Sanusi yang memuji Allah. Imam Sanusi hadis makhluk baru. Allah Qadim. Jadi yang hadis memuji kepada yang Qadim. Kemudian lagi Mahmudun bihi. Atas sebab apa Mahmudun bihi ni? Itu sifat kepujian ya sahabat ia bagi Allah. Ada apa benda hak ia puji Allah Ta'ala apa benda? Itu sifat yang kamalah. Jadi sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha memiliki kudrat, memiliki sepenuhnya iradah. Itu yang dia puji sini. Itu apa dia yang menjadi sebagai bahan pujian. Itu Mahmudun bihi. Tu kalau kita kata lawa tu panggil Mahmudun bihi.
Kalau kita kata cerdik, cerdik itulah orang panggil mahmudun bihi. Itu sifat apa? Tu. Kemudian lagi mahmudun alaih. Mahmudun alaih iaitu nikmat yang dipuji atasnya. Yawim de kamu. Yawim de kamu, maka ia adalah sebagai mahmudun alaih. Di segala puji Tuhan yang memberi hidayah. Di hidayah itu adalah sebagai yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ialah nikmat. Dia adalah apa yang diperoleh pada manusia dan pada dia seolah mahmudun alaih. Itu nikmat sebab pujian lah. Tadi mahmudun bihi itu dengan sebab sifat dia sifat yang tidak ada kurang. Waktu kita gunakan mahmudun bihi. Kemudian yang kelima kena ada lafaz dia. Baru cukup pujian lidah. Pujian lisan ni. Pujian lisan ni. Itu kena ada lafaz. Lafaznya ialah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu lafaznya. Dia terbaik dulu kita kata alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Itu lafaz yang bisa sekali dalam pujian ini. Di mana-mana yang memakai baju baru lalu memuji Allah Ta'ala dengan nikmat itu, nescaya diampunkan dosa-dosa yang lepas. Tu banyak tu fadilat puji tu. Kerana itu Nabi kata untuk mengekalkan nikmat ialah puji. Mu takut hilang nikmat mau boleh mau puji. Dipuji paruk. Aku hilang nikmat. Mau ada nikmat dia. Motor boleh mari hujan-hujan. Puji paruk. Dia orang nak faham motor mu tak jadi. Kerana apa? Kerana mu mengekalkan nikmat dengan cara memuji. Tu padang tu. Situ hari ni selawat dan salam pula kita akan baca minggu depan. Hak ni tag nombor 3. Tag nombor 3 dah. Nombor 1 bismillahirrahmanirrahim. Tag nombor 2 alhamdulillah. Tag nombor 3 hak ni syarah nombor 3 dah ni. Itu wassalatu wassalam ala rasulillah. Ni tag nombor 3 daripada Ummul Barahin. Susung ni tadi tak nampak. Kita ingat macam ke tulis baru. Tak. Ya ada tag Ummul Barahin dan dia akan cover baru musanneh dia cover. Dia nak masuk pada tag nombor 3 dah daripada kitab kita ni. Lihat ni. Minggu depan lah dulu. Gigi cadak sutong lah dulu. Minggu depan baru mari pula kita ni. Kita akan baca minggu depan mengenai selawat dan salam ada Nabi kita. Wallahu a'lam. Kamu ada soalan? Mana? Dia memang dia masuk tu mana-mana yang cuba nampak penetangan kok lalu dah dia. Dia penjajah ni dia cukup lekat alat. Dia mereka ini memang dia Arab memang dia lawang. Hak dah lawang ni Nayu ni je. Tu dia dak heran raja muntuk tak apa. Raja orang lain dia cabut habis. Raja India dia cabut. Dia tahu dah nelang. Raja Melayu, marilah nak ambil asyik, ambil lah, tak apa. Dia tak cabut seorang Raja Melayu. Waktu yang orang heran tu, Raja Melayu dia tak cabut. Raja Afrika dia cabut habis. Raja Melayu itu je. Mau nak orang dia ambil, tak apa. Waktu dia kira rakyat dia patuh ke raja dia. Raja tak lawang, dia tak lawang. Gitu ya. Dia tak cabut je. Atas sejarah yang orang kata pelik, apa Raja Melayu ada rakit. Penjajah mari, raja masih ada. Waktu dia heran waktu. Dari kampung lain, kalau dia masuk, dia cabut raja mula-mula. Asal ada raja, jadi tak ada raja. Algeria, dia cabut raja dia. Cabut. Morocco pun, nak cabut dah. Ambil wa'alik tah Perancis apa. Rakyat semua duk nangis ingat ke apa. Pada masa buang daripada negara. Dia rakyat nak juga. Akhir merdeka
ambil juga. Tu Tunisia pakai hari ni tak ada raja presiden. Libya sama kok tak ada raja. Ya banyakkannya dia cabut raja kalau dia mari. Jadi mari kapung mu ni dia tak cabut. Dia pasir raja pun ada, kapung raja pun ada. Dia tak cabut kerana awak mudah no orang putih ni. Dah no kok boleh kijang orang putih suka dah dulu. Apa dah. Ternyebak kita kata lain, awak kita ni lain. Ni bahasa sifat kita ni lain banding bangsa-bangsa yang lain lawan awak je. Mana awak yang mati. Ya ikut pada perlawanan. Ni itulah orang Eropah ni masuk kok memang hanya bunuh orang Islam kita ni. Di semua pelok cerita Tuhan dah susung dengan baik. Dari zaman-zaman kegemilangan dia dah mula runtuh dah. Runtuh dah kegemilangan orang putih habis dah. Gas nak habis dah buat je. Dia lawan Hausi pun dak erok. Dia jadi damai dah lawan dengan Hausi. Dak erok dah. Ya manusia tahan setara mana sangat. Dia sampai masa gas habis ya. Anak Eropah berapa ratus tahun dah. Dia nak tahan kat mana? Tuhan ganti bangsa lain pula. Mari. Itulah. Hak Islam diri pun jadi habis gas juga. Tak usah hak kafir. Hak Islam Bani Abbasiyah lama mana mereka akhir jatuh juga. Osmaniyah lama mana mereka akhir jatuh juga. Jadi itulah. Kal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gile-gilekan antara orang ramai. Ini kalau kita boleh faham bahawa pokok daripada Sam itulah yang meretah dunia semua. Dia anak Nabi Adam, Nabi Nuh, nama Sam, nama Ham, nama Yafet. Keturunan hak meretah dunia duk leksan ni semua ni. Tuhan ada hak dia lain. Turunan dia Parsi, Arab, kemudian orang Rom. Tiga ni megang dunia semua dia buat je. Cina tak megang. Cina keturunan Yafet. Tak megang atau awak je kata Cina ada gagah pun tak meretah dunia ni. Tak ada sejarah Cina meretah orang. Waktu Cina ni tak kelahi mana orang. Negara yang molek sudah. Tak naga. Amerika dan dia masuk we pinjaman, kontrol lalu buat gini. Cina je we pinjaman, dia tak kontrol, ikut mu nak buat benda. Mu tak dibayar aku ambil pelabuhan. Gitu je. Tu Cina. Jadi bahasa ada kelahi mana orang. Mana dengan Amerika. Nak pinjaman boleh. Buang silibus. Jihad jangan buh dalam buku teks. Buang silibus tu. Dia ngaji mayabang dengan nikah sudah. Jihad jangan duk bincang tu. Jadi negara hak nak bitih dia buang silibus tu. Dia masuk capur. Mereka ni dia masuk capur. Orang putih masuk capur. Itu beza pendekatan Cina dengan Eropah. Mereka bukan bangsa yang memerintah dunia. Cina ni tengok dalam sejarah tak memerintah dia. Dia bukan keturunan Sang ni. Dia bukan itu. Wallahu a'lam. Lalu kita nak baca Fiqh pula hari ni. Kita baca Fiqh pula pada petang ini. Hujan pun reda dah. Boleh dah. Malam ni turun. Dia cari buk sutir dah. Boleh pergi dah malam ni. Bayar 200 ya. Apa lauk lembek loli. Mayang ngiring gitu. Mayang. Duduk dak boleh. Bawa kecing. Tu kalau hak besar sikit ada tatak tu situ. Kalau hak kecil kok megang di tayar tu. Macam ni bahasa tandah benda apa? Okey tu. Duduk di tandah, duduk di tayar dia kata. Habis cuma bagus je sekara je. 200 ya lah ke lembek loli dak buat kerja sikit balik boleh juga. Balik boleh juga. 10 orang bagi sama pada dak buat benda pada motor wek-wek gitu je. Balik bagi sama. 10 kali lah ke. Bagus je sifat je tu. Orang asli kok gitu kok. Asli lebih kurang.
Ya pergi kalau mungkin orang asli apa dia dia panggil cok kepada apa benda binatang benda apa tu 2 ekor semua tu dalam air tu orang panggil benda laki bini itu nekak semua tu belakang kalau mu pergi ngaya mu tengok saja ya wi kamu juga piti tu orang asli bagus tak bagus ada orang kita Yunisa kita pergi dah buat benda ikut je duduk dalam bot duduk kita perahu pas sudah jual di Kuala Berang ke China tu bagi sama je dia panggil belakang belakang yang anda cok dia tu yang wi mampu kita pergi saja temang je wi sama temang pun tu bagus dia tu sifat dia tu dah buat kerja pun wi sama pas boleh fitih tu kok bagi sama tidak anda ngelak pun je yang ngelak ni ni Sungai Udang ni dan duduk bandar kok ngelak lalu dia pandai lalu nak pulang lewat mana ingat baik duduk awak dia bagus jadi kita dah buat benda pergi teman gitu boleh sama dengan dia jual hak turun dalam air 3 orang tu ya duduk atas perahu nak turun dak wani ya akhir jual di Kuala Berang bagi biti sama tu bagus dia ayalah pok ya igak kapung dia ulu jadi baik dengan dia boleh sungguh orang asli jadi hari ni nak baca hari ni mana muka surat 72 muka surat 72 dah iaitu pada maka adalah situ kata Syekh Muhammad bin Ismail bin Ahmad Al-Patani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau pada petang ini maka adalah bagi haji itu ada 2 tahallul. Tahallul ini ialah lepas daripada ihram. Betul panggil tahallul. Dia bila mu pakai ihram, mu niat pakai ihram, mu dak akan lepas. Lagi mu dak buat kerja-kerjaan sapasu. Jadi sapasu tu dia ada cara nak tahallul. Kalau dak memang pas ke bila-bila dia kira mu duduk dalam ihram. Tu bahaya dia ni. Dia bila balik tawaf tak cukup dia kira duduk dalam ihram. Tak cukup bila tawaf tak pakai sa'i tak jadi. Bila sa'i tak jadi maka tahallul tak berlaku. Ya balik akan luar jing siap dak. Siap pergi sejik ngajar pula. Dia mari pula patut orang nak nikah. Ya nikah orang kan pula. Dah kaya tawaf tak siap. Tu bahaya risiko dia duduk dalam ihram. Jadi kalau kita terlibat dengan ihram dah habis lagi sangat bahaya. Ana jimak pula. Kata win nikah orang pula. Tu apa lagi pelanggar orang lain pakai baju minyak wangi apa kerak kuku. Kata gunting rambut apa macam-macam banyak pelanggar orang berlaku. Apabila ihram itu tidak tahallul, tak habis. Jadi bagi haji ada 2 tahallul. Jadi tahallul pelepah. Pelepah itu panggil tahallul. Itu nak lepaskan diri daripada ihram. Ihram ni mengharamkan diri. Mengharamkan minyak wangi, mengharamkan daripada gunting rambut, mengharamkan jimat apa tu masuk ihram. Tahallul ialah pelepah. Pengharaman tadi kita pelepah. Kalaulah mayang takbiratul ihram tu ihram. Salang tu dipanggil tahallul. Mempelepah dia daripada taharum tadi. Itu takbiratul ihram. Itu orang panggil tahallul awal dan juga tahallul 2 sani. Tahallul awal, pelepasan awal. Dan yang kedua tahallul sani. Melepaskan diri dari ihram nombor 2. Jadi pelepasan ada 2, pelepasan 1 dan 2. Maka hasil tahallul awal. Tahallul awal ni kalau mu nak pelepas tahallul awal ni mu kena buat benda apa? Dia kata hasil lah. Berlakulah tahallul awal dengan dikerjakan 2 perkara daripada 3 perkara.
Kalau mu buat dua ni, mu dah dikira tahalul awal. Dapat edah dia tahalul awal. Tahalul awal mu boleh pakai baju. Mu boleh gunting rambut. Mu boleh kerak kuku. Boleh pakai minyak wangi. Dan adik mu boleh dah. Larangan-larangan. Kecuali jimuk je mu tak boleh. Hak tu nak tahalul dua. Dia muqaddimah dengan jimuk. Hak tu nak tahalul dua. Baru dikira lepas sungguh. Jadi tahalul dua ni dia kira pakai lepas habis lah. Tahalul dua ni. Tahalul satu masih ada lagi sakok. Hak tak boleh buat Itu tiga perkara dua daripada tiga. Apa benda dua dari tiga? Pertama sekali ialah nota jamrah Aqabah. Ni pukul 12 malam hari Arafah. Hari Arafah malam raya tu pukul 12 ke atas boleh nota dah. Untuk orang yang lemah boleh lah. Orang puan, orang mengiringi mereka boleh lah. Ambil pada rukhsah yang diberikan oleh Nabi untuk nak nota awal. Jadi pertama kali nota di jamrah Aqabah. Di jemaah kita muassasah ni dia balik ke kemah, dia tak pergi nota lagi. Dia tak pergi nota lagi, malam tu masuk kemah lalu. Jadi tak tahalul lagi dia. Kerana dia pergi kemah dulu. Malam esok baru pergi. Dia hari 10 malam belah barulah bergawa bawa lagi. Jadi malam tu baru boleh tahalul awak. Jadi lewat ada orang lain ya, pekeh. Malam tu dah bahagi nota lalu. Bah lagi parking tak jauh mana dari tempat nota. Awak yang nota 7 tik ambil gunting kerak agak. Luar jing selalu dah. Dia kira tahalul boleh dah malam tu. Bah mu ada. Dia hak tabung haji muassasah ni. Jadi memang bah atau juga pakat pergi ke kemah Melaka Dia tak tahu jalan, gawar pun tak kabur nota kat mana. Pakat turun pergi ke kemah Melaka. Jadi muassasah jadi muassusah dak sekarang dah. Kerana memanglah bila bah tak ada ni payah pergerakan. Di malam esok barulah ikut terawang pergi Melaka. Pakat pergi nota hak hari 10 hak ada buat lagi tu, dan nota juga hak hari malam sebelah gitu. Jadi dua kali nota ada malam sebelah tu. Dia pergi tu untuk nota 2 tik. Jadi dia kata sini, dia kata wa 2 dari 3 itu wa nota jamrah Aqabah. Dan lagi wa tawaf ifadah. Dia jamrah Aqabah Mina. Tawaf di Mekah. Ini nak boleh kebalik ini 8 kilo 10 kilo juga. Dia ada bah ni boleh buat lalu dah. Kalau ada boleh buat lalu ni. Tapi dah kerana duduk di Mina ke tawaf tunggu pas balik nung pulak kediang nung hari tasyrik ni baru balik. Gua dah. Tawaf fardu tawaf balik ada Arafah. Bagi tawaf ifadah, tawaf keluar dari Arafah. Ini untuk orang mana-mana kena tawaf. Tak kira mau ajim dia mau kena tawaf. Tak kira mau haji ifrad pun mau kena tawaf ifadah. Kalau mau haji tamattu' pun mau kena buat tawaf ifadah. Kalau mau haji kirah pun mau kena buat tawaf ifadah. Kalau mau haji nomoto pun mau kena juga tawaf ifadah. Maknanya semua kena buat ni. Haji tak kira apa nak kena tawaf ifadah. Sa'i lain lah. Sa'i dia kata tawaf ifadah serta sa'i. Sa'i kalau mung wa haji tamattu'. Wa haji tamattu' mau kena sa'i. Kalau mu buat ifrad atau buat kira mu sa'i dulu lepas tawaf kudung. Lepas tawaf kudung mu pergi buat dulu. Jadi sa'i tu pakai dak. Dia panggil sa'i haji dak. Sa'i dia nak berekek dengan tawaf aja. Jadi dah kalau tamattu' mu buat haji tak ada lagi. Tawaf tak ada lagi.
Tawaf kudung tak ada. Wak ia tawaf umrah mula-mula ia mari. Tu nak tahu tamattu' benda apa? Nak tahu tamattu' benda apa? Tamattu' wak umrah dalam waktu musim haji. Kemudian pas siap tu baru wak haji. Dia panggil tamattu'. Ifrad wak haji saja. Kirang wak dua-dua dengan seniat. Dia lebih kurang macam ifrad. Itu dia pas tawaf kudung boleh sa'i. Dia beza antara tiga jenis haji tu. Dia nak kena mahir dulu. Haji tu haji benda apa? Nak kena mahir dulu. Haji benda apa hak mu nak buat? Haji ifrad ke, tamattu' ke, kirang. Jadi semua tu kerana 70 hari. Musim haji 70 hari. Start 1 Syawal sampai pada 10 Zulhijjah. Jadi dalam masa 70 hari ni muat benda apa, itulah dinamakan haji. Kalau 70 hari ni muat haji saja, dia panggil ifrad. Kalau 70 hari ni muat umrah dengan haji, dia panggil tamattu'. Kalau dah 70 hari ni muat dua dengan sekhija, dia panggil kirang. Rekek dia panggil. Yang macam ifrad tawaf sekali, sa'i sekali. Ada tamattu' 2 kali. Tawaf sa'i, tawaf umrah kemudian tawaf haji pula lagi. Itu dia beza tamattu' dengan kirang dan kata dua dalam satu. Mana? Tak boleh masuk kena buat umrah dulu. Masuk Mekah tu kena buat umrah dulu kalau tamattu'. Tu semua hak gigi tamattu' belaka tu. Hak gigi tu tamattu'. Berseronok. Berseronok. Kenapa berseronok? Kerana dua ibadat dengan dua niat. Dia boleh duduk relax dulu antara celah-celah dua ibadat tadi. Itu dipanggil tamattu'. Itu berseronok dia. Orang lain seibadat seniat. Jadi tak boleh cabut lagi dah habis. Lama mana? Lama tu 70 hari je. Kerana itu ifrad dengan kirang tak boleh cabut. Dia lagi dah habis lagi tu tamattu' buat umrah dalam 2 hari sehari siap sudah. Lepas tu tunggu hari Arafah pula baru niat haji pula. Jadi tengah celah-celah tu ada benda. Nak gunting rambut, nak potong kuku, nak gomo, nak boleh belaka celah tu. Tu dia panggil berseronok. Berseronok situ dia panggil. Tak kira Mekah tak Mekah pun. Tak kira gomo atau tak gomo. Tak kira Mekah tak Mekah pun. Mu duduk dalam halal. Kerana umrah mu habis dah. Haji dak buat lagi, yang Arafah dak hari lagi. Boleh dah situ. Tu hak batu tiang dak buat tu lah. Berapa orang hak pergi dah? Ada dah. Tu buat tamattu' belaka tu. Duduk Madinah 8 hari, 6 hari, pas sudah pergi Mekah buat umrah dalam 2-3 jam habis. Tu tak ada benda. Gomo tak ada benda. Gomo kalau ada perlawanan, tak ada seorang diri nak gomo benda apa. Mana gitu je. Hanya orang Malaysia tamattu'. Tamattu' mana? Tamattu' kena dang seekor kambing. Kerana mu dapat kenikmatan, bayarlah sikit. Orang lain duduk dalam ihram susah gitu tak payah bayarlah. Tu dia buat tamattu' ni. Dia nak kena bayar dang tu dia nak kata hawa kena bayarlah keadaan tadi dia panggil dang tamattu'. Itu. Tu lah. Jadi seterusnya lagi jamrah Aqabah. Dia dah nota 7 titik. Dan dia buat tawaf ifadah berserta sa'i. Ni untuk orang tamattu' je hak ni. Pas tawaf pergi sa'i pula. Orang ifrad dengan kirang tak terlibat. Ada je pergi tawaf lalu pas tawaf kudung mula-mula. Kalau dia tak buat lagi dia kena juga sama je. Biasa dia buat lalu dah. Dia nak lari sesok dia tahu dah orang balik Makkah sesak. Dia baik kita tawaf lalu dah.
Tu beza dia. Dan bercukur. Itulah 3 perkara. Pakej dia 3. 1 jamrah akabah, kedua tawaf capur sa'i, ketiga cukur. Dia buat 2 dari tu ikut muat. Mu nak pulang hak mana dulu pun tahallul awal. Dia tak semesti ikut susunan jamrah dulu, lepas tu pergi tawaf, lepas tu baru cukur dak. Mu nak cukur dulu tak apa. Dia tidak tertib. Dan manakala diperbuat yang ketiga habis 3 wak, hasillah pula tahallul yang kedua. Habis lah. Tahallul kedua kau tak ada benda lah. Serama cabut habis lah. Maka halal lah baginya. Maka halal dia nak buat apa dengan tahallul awal. Barang yang haram di dalam ihram. Seperti menutup kepala, memakai yang meliputi pakaian lah. Ni dia kata tahallul awal yang lepas mendapat. Yang lepas tutup kepala boleh tak pakai piau. Baju yang meliputi boleh pakai dah. Baju kemeja, baju jubah boleh pakai dah. Bila dah buat tahallul awal. Dan bau-bauan boleh pakai dah. Ada tahallul awal. Dan perburuan pun boleh dah. Nak ribu apa boleh dah. Dan perburuan barang sebagainya. Melainkan ia tak boleh lagi sebab ia tahallul awal. Melainkan barang yang bergantung dengan perempuan. Muqaddimah dengan jimah. 2 tu. Tu tak boleh. Lagi tak selesai tahallul 2. Dan dengan tahallul 2 pula halal. Baginya sekalian yang haram dalam ihram. Selama cabut habis. Tahallul kedua. Tetapi wajib atasnya melakukan, mendatangkan dengan barang, dengan kerja-kerja yang masih tinggal lagi daripada kerjaan haji. Seperti nota pada hari yang 3 tu. 11, 12, 13. Tu walau mu akan luar jing dah, mu jimak dah di Mina pun, tapi mu kena pergi buat kok kerja hari 11, 12, 13. Tu kerana baki. Baki kerjaan, iaitu nota yang 3 jamrah pada 3 hari. Dan bermalam di Mina 3 malam. Panggil malam hari tasyrik. Serta keadaannya sudahlah keluar ia daripada ihramnya. Dan keadaan ia dah tak ada ihram dah, tapi kerjaan baki kena buat lagi di Mina. Mina tu walaupun dah keluar ihram. Dan bagi orang buat umrah ada 1 tahallul saja. Dia orang buat umrah guting kerak tu habislah. Tahallul lah dia. Umrah dia tidak melibatkan banyak hari. Dia tak terlibat banyak hari umrah ni. Padang dah. Bila dia masuk, dia tawaf, lepas tu dia sa'i, dia kerak tu habislah. Selesailah umrah dia. Dia sangat mudah oleh umrah. Mana? Tawaf fardu mana? Tawaf ifadah termasuk 2 dari 3. Kalau buat 3 tahallul 2. Kalau buat 2 tahallul 1. Dia ada 3 perkara yang pakej dia. Cukur, kemudian tawaf, capur pelah dengan sa'i, kalau mudah sa'i lagi, kemudian jamrah akabah. Semua haji memang kena buat gitu. Tahallul semua tak kira haji mana-mana pun. Tak kira haji mana kena tahallul dia dengan cara tadi. Orang ifrad pun tahallul gitu, orang yang tamattu gitu, orang yang kira pun gitu. Tak kira asal haji nak motor, haji Seremban, apa benda? Haji Seremban mula puasa baru ada haji Seremban tu. Haji Seremban. Nak kau sama. Dia kena tahallul dengan cara tadi, iaitu wak 3 daripada 3. Baru habis kelecak. Kalau wak 2 daripada 3, sakok orang puang lagi. Gitu nak bak tahallul. Nak tengok musibah dah nampak. Nak alik dah. Nak ada lagi. Soalan. Ada tak? Badak nak habis situ je. Badak.
Kena pergi dengar di sejik tu orang khusus baru sedap aku cakap mau nampak lalu. Kita cakap laju-laju gini tak apa nampak basic mu dak nampak lagi barang tu. Ya barang perjalanan haji memang you kena pergi dengar. Dia bila kita ngajar nampak lalu apa benda. Kalau ada tak gi pun. Ya cuma kemas maklum panggil. Tu panggil sebagai ilmu haji tu. Jadi itu saja untuk hari ini. Semula pula minggu depan insya-Allah pelajaran yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.